Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Untuk menu kali ini, Ayung nak kongsikan resepi sejenis pencuci mulut yang amat digemari bila ada musim durian, iaitu pulut serawa durian. Pulut yang dimasak dihidangkan bersama dengan kuah santan dan isi durian yang lemak manis, menghasilkan paduan rasa yang begitu lazat sekali bagi penggemar-penggemar durian. Jom kita mula masak. Bahan-bahannya: untuk bahan-bahan pulut, kita perlukan peras pulut susu, sedikit daun pandan, dua sudu besar minyak kelapa, 1 sudu kecil garam, untuk bahan-bahan kuah santan, 1 kotak kecil santan, 2 sudu besar gula perang, 1 sudu kecil garam, 1 sudu besar tepung jagung dan daun pandan. Cara untuk masak pulut menggunakan rice cooker. Mula kita ambil 2 cawan beras pulut. Cuci beras pulut sehingga airnya jernih. Kemudian kita tapis dan buang airnya. Kemudian kita masukkan ke dalam periuk. Untuk sekatan, kita masukkan 2 cawan air. Masukkan garam. Masukkan minyak masak dan juga daun pandan. Kemudian kita masak pulut seperti biasa dengan menggunakan rice cooker. Kemudian kita boleh sediakan kuah santan. Mula-mula kita masukkan santan. Masukkan 2 cawan air. Masukkan 1 sudu besar tepung jagung. Masukkan gula dan garam. Kita kacau rata. Dan masukkan daun pandan. Untuk masak kuah santan, kita pasang api sederhana kecil. Dan semasa memasak, kita kacau kuah santan secara berterusan untuk mengelakkan kuah santan berketul. Alhamdulillah, kuah santan kita dah masak. Apabila pulut telah masak, gemburkan pulut dengan menggunakan garpu. Nampak begitu cantik sekali pulut dimasak menggunakan rice cooker. Kita boleh hidangkan pulut bersama dengan kuah santan dan durian. Memang amat sedap sekali dimakan.
Terima kasih kawan kerana sudi menonton dan sehingga bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.